Hai guys, hari ni Era Avengers berada di mana? Hari ni kita berada di Bazar Ramadan. Ini adalah video YouTube kita yang kedua untuk bulan puasa. Yang hari ni kita buat konten pasal Ramadan. Pasal Ramadan. Macam bulan lepas, macam minggu lepas punya. Bukan, minggu lepas kita buat lain, tapi hari ni kita nak buat trivia bulan Ramadan. Trivia tu you tahu tak apa? Trivia tu saya tahu dia macam tanya jawab. Betul. So hari ni kita nak buat trivia tentang sejauh mana diorang tahu tentang bulan Ramadan. Betul. So tanpa melengahkan masa lagi, jom. Okay guys, hari ni kita dah jumpa orang yang pertama. Okay, sekarang ni saya nak tanya, abang dah ready? Ready Okay, yang pertama, negara manakah yang mempunyai tempoh puasa yang paling lama? A. Turki, B. Iceland, C. Arab Saudi. B. B apa tadi? Iceland. Anda pasti? Pasti. Jawapan dia betul. Bulan puasa dipanggil apa? Bulan Ramadan. Betul! Alright bang, so betul ke tak kalau kita termuntah dengan sengaja batal puasa? Batal. Batal sebab? Sebab dengan sengaja, perbuatan sengaja, bukan tak sengaja. Kalau kita muntah secara tak sengaja? Itu tak batal. Masih sah lagi lah. Alright, so itu dia guys. Betul. Apakah nama malam yang lebih baik daripada 1000 bulan dalam bulan Ramadan? Lailatul Qadar. Wow! Betul! Apakah bulan selepas Ramadan? Bulan Syawal. Okay. Puasa apa yang diwajibkan? Tak adalah wajib. Sunat berpuasa selepas bulan Ramadan. Puasa 6. Betul! Betul ke tak? Kalau kita terminum air time bulan puasa, batal puasa? Kalau dalam Islam, kalau terminum air, contoh waktu kita mandi ke, kita minum air ke, kemungkinan tak batal lah kalau tak sengaja. Jadi kalau kita sengaja minum, memang batal lah. Tapi kalau orang sengaja minum, contoh waktu dia jatuh ke, contoh kalau kat TikTok orang tengok kan ada memes jatuh tu waktu terminum air. Itu syarat berpuasa dia harus berakal lah. Jadi orang yang tak berakal tak boleh puasa. Tengok, kalau macam abang sendiri, kalau abang mandi, abang minum air tak? Biasa. Saya tak Jujur. Jujurnya, kalau sejujurnya saya sediakan air lah. Okay, thank you. Makanan sunnah yang paling terkenal dimakan ketika bulan puasa? Kurma. Betul. Apakah nama waktu makan sebelum memulakan puasa? Waktu makan sebelum memulakan Sebelum memulakan puasa. sahur. Pasti. Betul. juga. Senang je. Apakah nama puasa sunat selepas Ramadan? Puasa sunat selepas Ramadan. Puasa Tauri. Puasa 6. Betul! Kalau time bulan puasa ni, kita mandi lama-lama sebab panas boleh membatalkan puasa. Betul ke tak? Tak. Sebab? Sebab selagi mana kita tak minum air tu, selagi tu tak batal. Okey, andai katalah terminum air tu macam mana? Kalau tak sengaja, tak batal. Kalau sengaja, batal. Okey, kalau kita abang selalu kalau abang terminum, adakah abang selepas tu abang akan sambung je minum ataupun abang tersedar abang terus luahkan air tu balik? Kalau sambung puasa. Kalau tak teruskan je. Okey, cantik. Alright, maksudnya tak betul lah, tak batal puasa lah. Alright. Di negara manakah meriam digunakan untuk menandakan waktu berbuka puasa? Mesir. Wish. Pasti? Okay, so jawapan dia betul. Apa benda yang orang selalu cek di bulan puasa ni? Dia selalu tengok apa di bulan puasa ni? Waktu buka. Waktu buka, dia cek apa? Maghrib. Betul! Selepas sebulan berpuasa, umat Islam menyambut hari raya yang dipanggil? Hari Raya Aidilfitri. Pasti. Pasti. Bukan hari raya Aidiladha? Bukan. So jawapan dia betul. Okay guys, so sampai di sini saja video untuk kali ni. So kalau korang suka video-video trivia yang macam ni, jangan lupa komen dekat bawah
like, subscribe dan share dekat kawan korang, okay? So, jumpa korang in the next video. Bye.